interview sikit kan. Ya. Okey Dato', mungkin apakah perasaan malam ni? Lama tak perform di pentas AJL kan? Okey. Saya alhamdulillah saya hadir ni walaupun tak sihat sebenarnya. Batuk-batuk. Saya hadirkan sebagai tanda sokongan saya lah kepada Anugerah Juara Lagu. Dan bersama saya Umairah. Harapan saya supaya satu hari nanti Umairah juga akan berada di pentas AJL nanti. Adakah ini teaser untuk konsert akan datang tak lama lagi? Sedikit sebanyak ya, sebab saya diberi peluang untuk menyanyikan lagu irama tradisional. So itu adalah salah satu daripada orang kata menuju road to Gemar Bumantara concert, insyaAllah. Bagaimana persiapan setakat ni? Setakat ni kita dah mula dah dari segi stamina, saya dah mulakanlah latihan kecergasan saya. So itu yang paling penting. Selepas saya kena pergi Jakarta dalam minggu depan ni. Selepas balik Jakarta, sesi latihan untuk tarian dan apa yang saya rancangkan akan bermula lah, insyaAllah. Okey, last favourite Tok T malam ni siapa? Alamak, semua favourite saya. Semua adik-adik ni kan yang Seorang-seorang. seorang, oh susahnya. Okay, Aina ada peluang. Aisyah Retno ada peluang. Satu Amir Masdi pun ada peluang. Itu Kita pilihan Datuk tengoklah sendiri. antara tiga tu. Alright. Ya. Terima kasih.